Assalamualaikum dan hai, saya Vin Haziq, dual license FBR. Jadi untuk video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda cara nak login ke dalam aplikasi QST. Dan untuk makluman, semua broker sekarang ni telah menambahkan feature keselamatan yang mana untuk setiap kali login anda perlu untuk masukkan authenticator. Authenticator ni tak kisahlah anda nak Google Authenticator ke, Microsoft Authenticator ke, tak kisah. Asalkan anda boleh authenticate untuk anda punya login. Dia macam security double lah, double security. Jadi anda buka saja anda punya aplikasi, anda masukkan anda punya username dengan password, kemudian anda perlu turn on two factor authenticator dekat sini. Kemudian nanti anda boleh nampak this one, anda nampak validation code. So anda just buka sahaja authenticator code tadi, anda buka sahaja aplikasi anda. Anda boleh nampak kod dekat sini. Kod dekat sini dia akan auto refresh auto refresh setiap 30 saat. Ada juga cara mudah, anda cuma tap sahaja dekat kawasan sini, kemudian ianya akan copy. Anda dekat sini anda just paste sahaja. Dan kemudian anda tekan connect. Should be dia akan connect kepada platform anda. Sama juga stepnya kalau anda menggunakan aplikasi satu lagi, yang mana anda perlu untuk turn on two factor authenticator, barulah anda boleh masukkan kod. And then nanti saya akan tunjukkan cara nak gunakannya pula. Semoga video ini membantu, tidak kira sama ada anda adalah klien saya ataupun klien Remizer di luar sana. Jangan lupa untuk like, komen dan share, subscribe yang penting. Kita jumpa di video seterusnya.